Okey, selamat sejahtera semua. Saya Alex. Hari ini saya nak interview pakai set span system untuk cutting, finishing dengan polishing. Set lalam. Mesin kita pakai apa? Satu jenis GA sudah cukup. Roybi 130. Kita hari ini layan dengan Monet ini. Nampak semak? Dengan cala-cala. Oi, banyak kan? Sekarang kita pakai sistem span. Macam mana kita cara ini? Standard lah, cutting 2.0. Nampak? Sama juga, ratakan dulu. Okey, start dulu. Okey, IPA. Okey, cara cek IPA, kita ambil kain. Lepas tu, spray atas kain ni IPA, kita lap satu arah. Ini baru checking betul. Kita nak kena hapus cala semua rata dengan mampat ini. Kali kedua, pakai pad hijau. Kenapa pad hijau nak kali kedua? Untuk nak kena cut lagi halus. Bukan kerja leceh tau. Kita nak kena cut lagi halus. Untuk ini polishing lebih senang. Okay. Checking pakai IPA. Ini penting tau, detail dia, step dia. Tengok, lebih dah clear sikit. Ini baru tidak betul. Okey guys, sekarang kita sambung step nombor 2. Pakai pad o-ring compound 2.0. Pakai ni ubat banyak kurang, pandang ke anda nak buat ni bahagian besar ke kecil. Jalan. Bila time jalan, yang jalan kabur nak tolak cepat-cepat, itu cara bukannya anda nak kena stablekan dengan mesin. Untuk pad ada masa senang pergi kerja. Dia nak boleh potong padamkan celah-celah halus tu. So, kenapa kita cutting buat 2 kali? Pasal you dah balancekan dengan celah semua. You polishing punya time kerja jimat masa. Kita sekarang tengok lepas IPA macam mana. Baik. Tak apa, pelan-pelan tengok gossi dia. Semak ada lagi tak? Ada halus. Okey guys, sekarang step nombor 3. Pad merah finishing. Compound 3.0 juga. Terus IPA. Ini dah siap. Ini bawa belum. Scratch ni belum buat langsung. Beza? Okey, terang kan? Okey. Semua tak ada. Tinggal apa? Schedule kasar. So, next video I akan tunjuk cara schedule kasar. Kalau nak tahu, follow lah channel Anti-Ren. Okay guys, inilah sistem span untuk cala dengan polishing mesin 1 biji. Sesiapa nak dengan barang ini, boleh contact Anti-Ren. Thank you.